Ni Mamalia penafas yang automatik, tapi ada satu benda saya nak cuba. Kadang dalam otak kita ni, kita sebenarnya boleh override mode autopilot pernafasan kita. Sebab walaupun kita penafas yang automatik, tapi bila kita sedar kita nak bernafas ni, barulah kita manually breathing. So tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. So sekarang kita tengah manually breathing lah, bernafas secara manual. Sistem pernafasan kita ni sebenarnya dikawal oleh satu bentuk sistem saraf yang kita panggil sebagai autonomic nervous system. Dan salah satu pusat dia dekat belakang akar otak kita lah, brainstem. Yang mana dia kontrol benda-benda yang sangat penting dalam kehidupan kita ni, macam pernafasan, kadar degupan jantung dan sebagainya. Tapi sistem yang asas ni tak semestinya tak dapat dikawal oleh kawalan sedar kita. Maksud dia macam sekarang lah, kita manually breathing, kita boleh sedar dan kita kena tarik nafas sekarang. Once kita dah sedar, kalau kita tarik nafas, boleh jadi kita kekurangan oksigen lah. Ya, so sekarang korang dah sedar bila nak bernafas, mungkin akan jadi masalah nak bernafas automatik balik. So sebab dia akan ada lag time sebelum kita automatik bernafas, bila kita lupa balik pasal bernafasan. So good luck, bye.